Jadi kita pergi kepada sesi berikutnya. Okay, jadi saya rasa banyak yang kat sini kenal siapa di hadapan ni, gambar di hadapan. Okay, tapi saya akan kenalkan sedikit latar belakang beliau sebelum saya menjemput beliau ke hadapan. Okay. SOS. Beliau adalah seorang tokoh yang pengalaman dalam industri telekomunikasi dan pembangunan rangkaian di Malaysia. Okay. Beliau juga telah mencatatkan jualan sebanyak 2.8 bilion dan hampir 350 juta insentif kepada peniaga dan usahawan di bawah rangkaian beliau sebelum ini. Okay. Jadi beliau juga dikenali sebagai pemimpin yang memperjuangkan pembangunan usahawan, membuka peluang pendapatan kepada masyarakat dan membuktikan kepada semua industri telekomunikasi mampu menjadi platform kejayaan jangka panjang. Jadi sila berikan tepukan gemuruh dengan segala hormatnya. Mari kita berikan tepukan gemuruh bagi menyambut Tuan Bobby Farid ke hadapan untuk sesi motivasi share dengan berikutnya. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam. Good evening. How are you guys? Okay. Okay. Because I saw some Chinese people and sometimes when people talk Malay, you are like that. Apa tu? But never mind. My name is Bobby Farid Shamsuddin. I'm a former Perak FC CEO. I think last 2 years I was here, and this is my second home. I don't know because for 2 years I stay here, having Perak Football Club. And I'm a former CEO of the biggest NBA Indo now in Malaysia, and I'm the one who started the company and grew the company until they become the biggest telco NBA Indo in Malaysia. But after 16 years in Celcom Digi, I decided to resign from my post. At that time, I wanted to stay home. Actually, I'm so tired already. So, but Mr. Chia called me. He tell me about Istar. Dia beritahu saya pasal Istar. Kan, saya pergi jumpa dia because I'm very skeptical on NBA knows and everything. But when he came in and bring me U Mobile, I open up my ears. Bila saya dengar sambil U Mobile, saya jadi interested. Okay, so selama 16 tahun saya macam tadi siapa cakap saya membuat jualan 2.8 bilion ringgit. Banyak? 2.8 bilion banyak? Banyak. Bang, 10 tahun bang, 2.8 bilion. Okay, jumlah insentif yang dibayar 600 juta ringgit. Di Perak ni ada 3 orang jutawan yang saya lahirkan, masih bergelar jutawan sampai sekarang. Dan penerima insentif terbesar di syarikat lama saya dulu orang Perak. Sebulan income dia 400,000 sampai sekarang. 400,000 a month di telco. 400,000. So yang income 100,000 ni ramai. Berlabak-labak ramai. Okay, so sebulan payout saya ingat dulu dalam 5 ke 6 juta ringgit sebulan pembayaran. So apabila saya terima panggilan daripada Mr. Chia, saya cakap, bila saya dengar dia cerita, saya tengok ni betul tak betul ni Mr. Chia ni. Dekat siapa yang dia cerita ni is too good to be true. It's too good to be true. Okay, 13% highest in the country. Okay, 3%, 8% highest in the country. Dia punya onboarding incentive paling tinggi sekali dalam market. So apabila saya tengok dia punya marketing plan, saya cakap this is kalis saingan really. You know what is kalis saingan? Because when we do business, some other party do the same thing and we feel threatened. But in Istal is very hard. Susah orang nak lawan. Susah orang nak lawan. Lagi satu, Istal ni dia buat 100% network marketing. Macam dulu telco kita ada 2 jenis bisnes. Satu network marketing, satu conventional marketing. Conventional marketing meaning to say, you kena keluar duit 200,000, 300,000 naik sepak pedang, you handle that place. Okay? So dalam Istal tak ada 10 ringgit, 10 ringgit, 10 ringgit, 10 ringgit. Lagi satu yang buat saya teruja ialah apabila dia ada e-wallet. Okay? So I think Istal adalah telco pertama yang ada stand alone e-wallet dalam apps.
sangat-sangat menarik sebab di wallet ini dapat cashback lah. Saya dengar hujung bulan ni start. Di mana anda belanja mana-mana anda akan dapat cashback. Tadi saya borak dengan sejarah kat luar, ada pula remittance akan siap tak lama lagi. Bermakna warga asing boleh gunakan apps ni untuk hantar duit keluar negara. So bila you masuk bisnes RM10, you bukan jual top up tau. You dapat satu bisnes yang komplit. Kita panggil digital business. It is a digital business. Hujung bulan ni pula e-com nak start. E-com, you know what e-com? Ya. Kan? I'm very sure ramai yang pernah jual top up sebelum ni kat sini Jual top up RM10 dulu untuk apa je? 3 upah. Lepas ni anda berpeluang untuk jual top up RM10 untuk mungkin RM5. Jual top up. Dan mungkin orang cakap, alah jual top up. Saya punya dealer dekat Johor sebelum ni dia punya sale monthly jual top up $1 million. So in telco, you kena tengok benda ni secara besar. Sebab tu geng-geng telco lama dia tak akan ingat kepada bisnes lain. Dia akan fokus dan fokus. Dan you mobile juga baru-baru ni bertukar pemilik. Tahu kan? Sekarang ni siapa pemilik di mobile? Tahu? Royal Family jual. Nombor Vincent Tan. Bukan. Now the daughter of our Atun. Tun Aminah. Aminah. Oh, she owned the biggest share in Johor. Ni bapa. So apabila kita tengok keluarga diraja ni beli telco, meaning to say, takkan dia nak tengok saja. They are planning to become the biggest telco in Malaysia. I'm very sure they're going to be the biggest telco in Malaysia. So kita berada dalam bisnes yang syarikat tengah membesar. Seronok kita nak buat bisnes. Saya dah dalam roadshow dah hampir 2 bulan. Di bawah jaringan saya ada 5 senior ambassador, ada 48 ambassador. So jaringan saya, sebab saya dah lama kan dalam telco, so saya ada lebih kurang dalam 22,000 dealer sebelum ini. 22,000 dealers for almost 16 years. We have many dealers seluruh Malaysia. So bila dia nampak saya berpindah, ramai dah yang ikut saya kan. Jadi ramailah orang menjaga nama saya dalam istilah ni kan. Saya itu ini sebab di dalam telco walaupun sale 2.8 million itu tidaklah besar. Sebab sekarang ni sale satu bulan berapa? Agak-agak telco whole Malaysia berapa? 11. Aman. Siapa tahu? Celcom campur Maxis, campur Digi, campur U-Mobile, campur Yes, berapa? Monthly 2 billion. 2 billion. It is 2 billion industry a month. Per month. Setahun 24 billion sales a month. Per years. And keuntungan telco, kalau you tengok, you boleh check lah keuntungan Celcom, Maxis, Digi every year tak pernah jatuh. Dia akan naik. Betul? Okay? Sekarang bukan manusia saja yang gunakan sikat kan? Sekarang ni siapa lagi yang pakai sikat? Kalau saya cakap anjing pakai sikat, kaya tak? Ya lah. Ya. GPS tracker. Ya. Okay? Dog owner lah. Dia have GPS tracker, inside dia got sikat. Okay? Takut kucing hilang. Binatang pun pakai sikat. Siapa lagi pakai sikat? GPS tracker. Tracker. CCTV. Parking. Kita pakai IoT lah, Internet Overlay. So, last 2 years I think total pelanggan yang kita ada di Malaysia adalah 50 juta pelanggan telco. 50 million. Orang Malaysia tak sampai 50 million. Kan? Orang Malaysia baru 34 million. So why this happen? Because somebody have 2 phone, right? Kan? Tak tahu lah orang Cina ada banyak pakai phone. Ada? Pakai 2 phone, 3 phone ada. Lain pakai pasal ada bini ramai. Bini ramai. Betul. Ada bini 4 Satu nombor 1 punya, nombor 2 punya, nombor 3 nya, nombor 4 nya. Grab driver kan, sebab Grab driver ni dia berjalan kadang-kadang naik Celcom tak ada, dia pakai Maxis. Kalau Maxis tak ada, dia pakai Digi. Okay? So pengguna lain telefon akan lebih banyak. Saya nak cerita pasal betapa bangganya saya dulu dalam bidang telco. Tahun pertama kita beroperasi dalam syarikat lama saya dulu. Tahun pertama kita catatkan jualan 1.8 juta je. Setahun ni. Easter 4 months. Berapa tadi Zul? Sale 11 juta. 4 months 11 million.
So a big clap to Mr. Chia and the management because this is a new record dalam telco kat Malaysia. Syarikat yang paling laju, paling pantas berkembang. Dan saya juga, dia telah pecahkan rekod saya banyak dah Mr. Chia ni. Walaupun dia tak berapa tinggi, dia pendek je kan. Tapi dia pecahkan rekod saya agak kagum lah. So dalam masa 4 bulan dah capai 160,000 pelanggan. Dan biasanya dalam prepaid industry from 160,000 people kan 40,000 only do top up. The rest all thrown away. But in Islam it's a different story. Okay? It's almost I think about 60% to 70% stay with the line. Meaning to say the income is so good. So for myself as an ex-CEO and become a leader, I'm proud to say that for 4 months I have collected I think about 60,000 a year. Okay? In 4 months. 4 months time. So you all can do it. Perak ada, you tahu tak berapa ramai orang guna telefon kat Perak ni? In Perak, in Ipoh. How many people? Just one guess. 2 juta. Kau dah tahu. Total Perak 6 million. Subscribers 6 million. The third largest. Yeah. The first one is Selangor. The second one is Johor. The third one is Perak. And 6 million subscribers. So market dekat Perak ni ada tidak jauh. You cari dekat sini saja yang boleh jadi cari insyaAllah. Okay. So apa lagi yang saya nak cakap pasal kita? Saya dengar pasal regulation, saya dengar pasal BICOM, dan saya dengar pasal sistem yang Islam ada sangat-sangat mudah. Bayar RM10, super app, nak daftar orang senang, nak top up orang senang, semuanya senang. Apa yang susah? Nak cari pelanggan, betul? Betul. How to convince our subscriber, kawan-kawan, macam mana saya nak convince orang? You have to tell this first lah. Semua orang yang pakai prepaid kat Malaysia, kalau dia orang top up, hujung bulan, data tak habis, carry forward ke tak? Tak. Istilah adalah syarikat pertama. Pakai top up, sampai hujung bulan, tak habis, dia carry forward. Okay, kepada orang Melayu, dia jatuh hukum harus. Sebab kalau kau membazir, kau berani apa? Orang Melayu, setan mati masuk neraka. Nak masuk neraka? Pakailah Maxis, pakailah Licin, pakailah Syarkom yang tak carry forward tu. Okay? So dalam Islam, top up tak habis, data tak habis, dia carry forward. And dia punya line, saya dulu saya fikir lama, the hardest thing for us to do is to convince your mobile user to come to our network last time. And your mobile punya customer base is almost Gen Z, Gen Millennial. Okay? Orang-orang muda dia akan pakai your mobile. Okay? Orang yang millennial akan pakai your mobile. Apa sebab pakai your mobile? Sebab walaupun speed dia 10 Mbps, 15 Mbps, line dia stabil, masih boleh buat live, masih boleh main game. Sebab tu banyak Gen Z akan pakai U-Mobile. Line dia walaupun tak laju, dia stabil. Dan sebab itu U-Mobile memegang 18% share, market share sekarang. Sekarang 10 years ago they only have 6% share. 10 years they have 18% share of the market share now. They are climbing the stair very very fast. Okay? So ini adalah syarikat Malaysia, syarikat kita, orang kita. Dan Iskal datang dengan 100% buat yang marketing. Kalau kita tak ambil peluang, rugi tuan. Kena menggunakan tindakan. Dan kena menggunakan tindakan. ESK dah ada 299, beli. Kalau tak beli, rugi. Sebab hujung tahun dia jadi 499. 499 ke 599? 499. Orang tu naik lagi 100. Supaya orang beli sekarang. Ambil peluang, beli. ESK 299. You jual 30, dah dapat beli 300 betul. Kalau 300 dapat 35, dia dapat berapa total balik? 800, 900 ringgit. Kan? So dalam book saya sekarang setiap hari pendaftaran di bawah book saya lebih kurang dalam 300 ke 400 pelanggan baru. Every day. Saya target nak berikan 4,000 sehari. Anda boleh buat, insyaAllah kita boleh berjaya. Kita doakan Islam ni supaya panjang umur. Nampak macam panjang umur, pasal lesen dia 10 tahun. Bukan macam kami dulu, kami 5 tahun dulu. 5 years, Islam dapat 10 years ESP license, NSP license. Dan apa yang saya lihat sebagai bekas CEO kepada syarikat MBO, apa yang Mr. Chia and team buat adalah satu kerja yang sangat-sangat luar biasa. Saya nak ucapkan tahniah kepada pengurusan Islam atas kerja yang mereka lakukan selama ini.
Dan saya harap anda semua ambil peluang malam ini. Singkat malam ini beli 10 beli berapa? Free 5. Beli sekarang sebab besok dah tak ada. Besok dah. Hari ini saja, lepas ni dah tak ada. Ambil peluang beli malam ni, mulakan tugas kita besok kan. Dan saya ingat kita jumpa lagi selepas ni. Saya nak tengok you all semua lagi ramai datang selepas ni. Dan saya nak dengar cerita-cerita kejayaan daripada orang itu. Boleh? Boleh. Okey tuan-tuan, kalau ada salah dan silap, terima kasih banyak-banyak. Kepada yang tengok TikTok saya, jangan lupa isi tag view. Dan kepada tim saya yang ada kat Ipoh, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Dan saya habiskan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.